Pengguna TikTok di Albania kini menghadapi kesukaran mengakses aplikasi popular itu selepas kerajaan melaksanakan larangan selama setahun bermula Khamis. Larangan ini dibuat susulan kebimbangan bahawa media sosial menyumbang kepada peningkatan keganasan dalam dan luar sekolah. Albania menyertai sekurang-kurangnya 20 negara lain yang telah mengenakan larangan sepenuhnya atau sebahagian ke atas TikTok. Ini dengan alasan kandungan video yang tidak sesuai serta kebimbangan keselamatan berkaitan pemiliknya, ByteDance dan hubungannya dengan kerajaan China. Beberapa pengguna di Albania melaporkan mereka tidak dapat mengakses TikTok melalui pelayar web sejak tengah hari Khamis. Seorang pegawai kerajaan memaklumkan bahawa sekatan akan diperluaskan untuk merangkumi aplikasi TikTok selepas sekatan melalui pelayar web dilaksanakan. Keputusan untuk mengharamkan TikTok dibuat pada Disember lalu sebulan selepas seorang remaja lelaki berusia 14 tahun ditikam hingga mati oleh rakan sekolahnya susulan pertengkaran yang berlaku di media sosial. Pihak TikTok dalam satu kenyataan menyatakan bahawa mereka sedang mendapatkan penjelasan lanjut daripada kerajaan Albania kerana siasatan mereka mendapati video berkaitan insiden tersebut telah dimuat naik di platform lain bukan di TikTok.